Assalamualaikum, saya Fatimah Nimesar pelajar daripada UGM. Sekarang ni saya berada di Kelang Selangor bersama dengan wakil NGO Bikain Malaysia. Okey, so boleh Kak Encik perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adik merupakan Setiausaha Hormat untuk Bikain Malaysia. So untuk sesi kemaraman kita, saya ingin dapatkan soalan. Okey, bolehkah cerita sejarah penubuhan Bikain Malaysia? Okey, sejarah penubuhannya kita ditubuhkan pada bulan Februari 2020 dan ditubuhkan oleh beberapa orang rakan-rakan NGO yang lain. Kita gabungkan dan daripada volunteer NGO yang lain kita gabungkan dan satu NGO baru. Sebab ada beberapa kita punya objektif utama lah untuk tubuhkan NGO yang baru ni. Kita tubuhkan 5 orang dan alhamdulillah sekarang pun kita kekal dah 5 tahun dah. Okey, secara kata penubuhannya mula-mula daripada 2020 tu kita ada 5 orang saja. AJK tertinggi dan founder lah, maksudnya pengasas lah. Dan tahun by tahun dan sekarang 2025 kita ada dalam 21 AJK. Sebenarnya dalam NGO Bikain ni apakah program ataupun aktiviti yang dilaksanakan? Kita ada beberapa aktiviti seperti aktiviti bersama gelandangan. Kita akan buat pada setiap hari Rabu malam, 2 minggu sekali. Kita juga ada aktiviti bersama sekolah seperti hari kanak-kanak dan juga kita juga ada aktiviti bersama komuniti iaitu program pasar percuma. Pasar percuma ni kita buat merata dah dan lebih kurang pada 10 kali juga kita buat penganjurannya. Untuk daripada segi dana pendidikan pula, kebanyakannya dikeluarkan daripada sumber mana? Okey, biasanya kita dana kita 100% daripada dana awam ataupun crowdfunding lah. Apabila kita merancang satu aktiviti tu kita akan buka crowdfunding untuk aktiviti tersebut dan alhamdulillah ada juga antara korporat-korporat yang telah menaja untuk aktiviti tertentu.